bawa anak-anak. Kita hiking kat Bukit Jugra Baru separuh jalan. Tak tahu lah sini tidur separuh jalan tu. Tak nampak jalan. Kental weh. Belum kalau licin, lalu lepas tu ni belum. Sini dah 1.5 km ni belum sampai lagi. Tak nampak lagi dia punya rumah api, dia belum nampak lagi. Ada rumah api ya? Tengok view. Canak guys, canak. Langkah-langkah. Tak ada apa. Jangan lompat. Pacak guys. Apa semua ni? Macam timbang ni. Adik dah duduk. Ayo berjalan. Terangkan master. View bila kau berayun. Kalau rumah orang Cina dia. Lagi go. Bye bye. Goyang. Berayun. Anak-anak mana? Tengah jam kan tak habis lagi. Tengah jam kan tengok lagi. Pegang kayu kita orang. Tak sempat upload video lagi kak. Penat Bukit Jugra. Korang kalau nak bawa anak tu fikir banyak kali lah. Kalau nak bawa boleh. Bawa umur yang 10 tahun ke atas kan. Kalau yang tingkatan boleh lah. Kalau bawa yang 6-7 tahun tak digalakkan lah. Sehala je 2.8 km Yang tu belum sampai ke warehouse tau. Warehouse pula. Yang tu belum sampai ke lighthouse. Sampai dekat puncak saja. Kalau sampai ke lighthouse rasanya lah 3.8 3.8. So kalau pergi balik 5.6. Kalau ikut shortcut dapat 4.6. Jimat 1 km. Tapi kalau daripada lighthouse turun balik dia boleh pergi 8 So tak sesuai untuk budak-budak. Okey itu saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendaki hiking. Bye bye.